Assalamualaikum sahabat semua. Den hari ni Den dekat Dokek Kuala Pilah. Okey, ni dekat Kuala Pilah tadi Den ada boleh itik salai lah. Itik salai Kuala Pilah Okey, ni kita Pilah. Okey, Den nak bawa ekor semua poi ni lah makan apa tu. Alamak, Pilah tu kerja arang lah. Kuala Pilah kerja arang sonang je. Ekor poi ko apa? Ko poi ko Bandar Pilah tu lah. Carilah tanyalah orang tanya waris ke siapa tu. Tu lah dia ada tu apa kerja Pilah. Kerja Pilah ni dia lain sikit sebab apa dia masak guna arang arang. Dia cakap nogori lah, dia orang Melaka tapi dia cakap nogori. Siapa nak makan kerja Pilah, nanti dia nak ajak ekor semua tengok ni di Kuala Pilah. Kuala Pilah sore nanti Kalau Pilah sore nanti Den ni. Okey, Den nak pergi makan pergi makan tadi boleh itik salai. Ni banyak tanah datar. Kek tanah datar ni banyak orang jual apa tu apa dia nak cakap apa dia itik ada macam-macam kau nak beli itik ada, kau nak beli ayam ada, kau nak beli apa koli pun ada. Semua ada lah. Tapi jangan kau minta badak lah. Badak tak ada badak tak ada. Kalau kau nak badak, kau pergi zoo tengok. Jom ikut Abang Iwan jalan-jalan cari makan hari ni ke Kuala Pilah. Okey, Kuala Pilah sore menanti Jabatan Bosi. Kek mana Jabatan Bosi? Alamak, dia tak tahu lah Jabatan Bosi kek mana. Jom. Okey, Den pergi Kuala Pilah lagi ni jalan lagi jauh pun sore nanti lah. Sore nanti Den pergi ni tapi tahu Den pun tak tahu jalan, Den jalan lah. Ikut jalan, ikut sodak kaki ni. Sodak kaki Den jalan lah. Okey, ni sore nanti Istana sore nanti ajar dulu duduk sini duduk sini duduk sini dulu. Ni pergi sana sini. Sana sore nanti 7 km. Ni pun dah tak jauh Kuala Pilah 7 km lagi. Jauh benar Kuala Pilah ni. Okey, Den nak pergi ni. Pergi makan ni. Den lapar macam buaya Buaya pun tak lapar macam Den lah. Senang cerita. Dia memang lapar ni. Anak-anak Den ni golek-golak lapar ni. Nak kena penampar ni. Yang penampar dia tahu lah. Kau nak kena menampar Den. Den kau jangan macam-macam. Den sekarang ni dah dekat Negeri Sembilan. Okey, Den nak pergi ke sana. Okey, tapi tu lah Den nak kata juga Negeri Sembilan dengan Melaka ni kira adik-beradik. Den dulu pun sekolah pun dekat Tampin Tampin sekolah Tunku Besar Tampin tu Marin. Kalau orang apa Negeri Sembilan cakap Marin. Marin tu hari tu. Okey, jadi kita dah jalan ni nak cari jauh Bona ni. Tak sampai-sampai lagi pun tak tahu bila nak sampai ni Kalau pakai kaki 30 hari pun sampai ni kot. Nasib baik Den bawa kereta lah. Kereta 3 minit sampai kot. Kalau bawa kaki lama Den. Kalau naik kebau pun lama. Gitulah cerita dia. Zaman dulu kalau nak pergi Pilah rasanya berzaman sampai. Tak tahu zaman bila. Zaman kuno kot. Den pun tak tahu Den ontam je. Okey, jadi nak jalan ni anak Den tergolak-golak. Den pun tak tahu apa benda dia golak. Apa lawak Den buat lawak ke apa ni. Den nak sampai ni ni Pilah Kuala Pilah. Okey, nanti kita tunjuk Den nak tunjuk Okey, Kuala Pilah ni pun ada satu tompek juga dekat Jenapur sana. Ada orang Pilah Jenapur dia jual pizza. Tak tahu kalau nogori, kalau cakap pizza apa pizza dia cakap pizza. Sebab Negeri Sembilan belakang ada kalau pizza tu pizzo lah kot. Dia rasa itulah betul kot. Apa dia cakap ni, kalau tak betul kau bagi tahu balik Den Okey, Den dah nak sampai ni Okey, jadi kita cari kalau ada, kita carilah apa benda yang ada makan tapi ada asalnya ada tu makan tu. Tengok tu macam mana. Okey, jom. Mantap.
Okey, sahabat-sahabat semua. Okey, Den dah sampai Kuala Pilah ni bandar ni Okey, kau tengok tu Kuala Pilah jangan macam-macam McD pun ada McD ada, Petronas ada, AW ada. Memang hebat Kuala Pilah dah maju Okey, kita dah nak sampai dekat kedai apa Bondo nama Ketiau Ketiau. Kita korang arang mudah-mudahan buka lah. Bukit kalau tak buka memang tak tahu nak kata apa. Makanlah apa yang ada. Makanlah apa-apa je lah. Apa yang ada kol pisang kodok temping lomang Okey, jadi kita pergi lah ni. Dah nak sampai ni dah. Ni dekat traffic light sebelah ni hospital Pilah Okey, jadi kita pergi lah sekarang ni. Okey, kita dah nak sampai kedai tu lah. Kedai apa? Kedai Ketiau Tak mudah-mudahan ada lah. Kalau tak ada kedai Ketiau, kita pergi kedai pizza. Kalau dua. Mana ni? Ni, so bila dia masuk? Sini. Okey, ada signboard ni Masuk sini Okey, masuk sini Masuk sini ada hujan hujan. Lobek. Okey, kita pergi masuk sini Okey, masuk sini. Mana ni kiri. Oh, topi jalan tu mana? Kiri ke kanan? Kiri Okey, kiri mana kedai tak ada nampak pun Tutup Mebo Tutup Mana? Kanan ni. Okey, jadi kedai baru dia dulu topi jalan ni tempat lain Mana? Kanan Okey, masuk sini kanan. Kiri ni. Kanan kiri. Okey, mudah-mudahan ada lah kedai Buka tak buka tak ada pun. Oh, tutup. Aduh, hai. Pizza. Kicau goreng tu. Aduh, hai kita. Tutup Alah, tutup pula. Den baru nak makan ketiau goreng, tutup pula Aduh, hai. Tak apalah, kita buat cerita lain lah. Kita pergi ke ni kita tengok pizza arang lah. Jom. Itulah kedai. Bila dia nak makan, tutup. Bila nak makan, tutup. Bila tak nak makan, je kau buka. Geram tu dia mana nak pergi ni Okey lah, dia nak ajak kau pergi ni lah. Pergi makan pizza pula. Pizza dekat Jemapuh ke Manchester itu cerita dulu dia pernah tengok Okey, jom kau lah ni. Ni lah pokan Kuala Pilah Kuala Pilah. Okay, mudah-mudahan pizza ada lah. Tak ada, tak tahulah nak kata apa lagi. Okey, baik. Jom. Okey, kita dah sampai sini Jemapuh pizza kayu api senang jalan kau pergi ke Juasih sana, jalan Juasih. Lepas tu kau akan jumpa Jemapuh. Topi jalan ni ada tulis pizza arang kayu api. Api apa bondo api ni masuk sini masuk sini. Tak tahulah ni kalau pizza ditutup, dan tak tahu nak kata apa lah. Dan bakar semua. Dan bakar. Okey, jadi Dan dah sampai ke pizza Jemapuh, pizza kayu api katanya kat sini tapi tak tahu ada buka ke tutup ke. Dulu Dan parking kereta sini so sini kot. Kita tengok. Tapi boleh masuk ni pizza kayu api. Ada angsa ni. Cuba masuk dalam, tengok macam mana. Kalau ada buka tak ada buka, Dan pun tak tahu. Ni kata je buka. Buka ada tu. Rozoki Dan ini buka pula pizza. Pizza okey, Dan kena parking luar ni. Tak boleh parking sini asalnya. Kimi, kau turun dulu. Pergi tengok dulu buka tak. Pergi tengok dulu. Kang baba pergi kereta. Okey, baik, kita kek pizza arang pizza arang kek Jemapuh bagi 9 Okey, baik tak. Okey, sekarang Dan dah sampai ke pizza arang Jemapuh. Dekat sini topi jalan ni masuk dah kaki sikit tapi tak tahu buka ke tutup ke apa ke. Jom kita tengok ni topi jalan Jemapuh ni sampai masuk dalam
Pizza dah buka. Jadi kita bawa makan. Bang. Jom. Buka bang Buka. Okey baik. Ini kayu-kayu. Jadi kita nak boli pizza arang. Jom nak cantik tempat dia. Cantik Okey. Jom kita cari pizza. Boleh order tak Kimi? Okey bang. Order. Kita nak makan pizza mana? Bang, pizza ni satu macam ni berapa bang? RM25. Boleh ambil dua bang Boleh. Jemapuh satu. Kena apa? Pepperoni. Pilah lah, boleh lah. Ni tuna biasa. Chicken tak nak ni lah. Jemapuh, kita kena ambil ni 9. Jemapuh satu, pilah satu. Okey bang. Pepperoni pilas. Bukui bang. Bungkus bang. Bungkus kat tepi. RM50. Okey bang Tambah dua je kan? Sekejap bang Okey, ni cara buat pizza. Ni pizza arang pizza arang. Pakai kayu bang Oh, ni betul-betul tradisional lah. Tadi nak makan ketiau bang, tutup lah bang. Ketiau. Ketiau pilah kan. Tutup pula, lalas makanlah pizza. Ya ke? Malam Oh, dia malam, bukan siang-siang ni. Oh, okey. Kejap lagi boleh pergi balik lah. Tu tadi ingatnya nak makan pizza tadi. Potang. Okey, tak. Bawa sampai malam. Tengah malam. Oh, tak apa. Lopeh ni boleh pergi balik. Makan pizza dulu. Kita makan pizza kiranya. Pizza arang Tambah dua je. Anak. Anak. Kimi sini, Kimi ambil gambar bapa. Ni Hakimi anak saya ni anak kan yang montel ni. Perangai makan ni kerja dia. Okey, jadi ada kobau, tak ada kobau lah. Tak ada kobau dah. Naik tak? Dia sikit. Naik tak? Yalah, minum dekat rumah kebab boleh makan lagi. Tak. Kau naik tak? Ayam ambil. Ini dia punya ni lah. Menu-menu. Okey, jadi apa dia? Suasana kampung Kampung Negeri Sembilan dah. Kau bawa makan lama Kampung Negeri Sembilan. Lawa tempat dah. Baik lawa. Kalau nak santai-santai makan pizza memang best. Memang sedap lah. Ada pangkin atas ni lah, pangkin. Di atas sikit. Ya, cantik tempat. Tempat cantik. Okey, jom kita balik. Okey bang, terima kasih bang. Jumpa lagi bang Terima kasih bang. Kimi. Okey, terima kasih Cik. Okay, kita dapat pizza kita. Cuba tengok sikit pizza, nanti kita tengok kejap. Okey, pegang salah satu. Kita Tengok. buat mukbang dalam Kita buat mukbang makan pizza. Okey, kita tengok pizza dia. Wah. Tengok Okey, ni pizza dia. Memang menyediakan sedap. Okey, ni pizza yang kedua. Jadi kita order dua. Jadi dua ni RM50. Memang berbaloi pada siapa yang nak pergi ni, cari aja dekat Negeri Sembilan ni, dekat Google Map. Cari je pizza Jemapuh. Kalau kebetulan pergi ke Kuala Pilah lah. Daripada Kuala Pilah Pekan ke sini rasanya dalam 10 km je, tak jauh. Jadi Jemapuh pizza kayu api terbaik. Mantap. Jadi kita dah berada di rumah kawan saya, bawa member. Kita nak makan pizza Jemapuh Jemapuh ke Manchester. Yang ni lah dia pizza dia. Jemapuh ke Manchester Okey, Bob. Bob review dulu, Bob. Boleh tak? Okey, Bob makan dulu. Apa nama dia? Apa dia? Ni tak, kalau Negeri Sembilan cakap selalu pizza kan. Kalau Negeri Sembilan apa? Pizzo. Betul lah, Bob. Apa pizza sama lah. Apa Bob? Negeri Sembilan, Bob, pizzo lah kan. Apa lah pizza? Dah tentu Negeri Sembilan, Bob, pizzo. Ni gate kawan
Saya ni orang Negeri Sembilan. Okey, jadi Bob cuba bagi review sikit. Bob makan tu. Kita Makan lah. Kita makan dah beli kena makan lah. Oh. Mamat, makan Mamat. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Bob makan dulu. Okey, apa Bob macam mana perasaan makan? Memang ori lah. Memang ori betul. Ori dia Mantap. mampu. Dia bakar pakai dapur ni kan. Arang-arang Dapur orang lah. Okey, main makan. Bear Bob Terbaik, mantap. Okey, jadi Bob dah approve pizza ni sedap. Nanti lain kali kita boleh Dan dah poi Negeri Sembilan ni. Ni Dan sekarang dekat rumah orang Negeri Sembilan lah. Okey, jadi kita makan. Lepas ni kita poi Tampin lah, balik Tampin. Tapi bukan di 9 tau. Dan Tampin dekat Melaka. Okey, kita makan dulu. Baik, mantap.